Kenapa cukai perlu dibayar? Untuk kita bangunkan negara ni, untuk kita run sesebuah negara, kita nak bangun infrastruktur fasiliti, kita mesti ada dana. Cukai pendapatan menyumbang antara sumber pendapatan yang tertinggi kepada negara. Aku suka bagi analogi yang mudah. Kita ambil satu contoh sebuah negara Fasola nama dia kan. So dalam tu ada Ali dan Abu. Ali kaya raya, Abu miskin, susah. Bagaimana kerajaan nak imbangkan dua-dua ni? Kau rasa adil tak kalau kerajaan kata, Ali gaji kau besar, kau bagi 1,000 sebulan kepada Abu? Kau rasa Ali nak buat tak? Tak. Sebab nak buat. Yelah, aku yang kerja kan. So macam mana kerajaan nak seimbangkan income ni adalah kita kenakan cukai pendapatan ke atas Ali. Mungkin Ali rasa tak adil, tapi dalam tanpa dia sedar, sebenarnya nikmat pendapatan yang dia jana di negara dia yang aman adalah hasil kerajaan punya tadbir urus yang baik. So nak menjalankan tadbir urus yang baik, dia kena ada income. So income yang diterima kepada negara itu akan digunakan untuk membangunkan infrastruktur awam, sekolah awam, pengangkutan, keselamatan, indirectly dinikmati oleh Abu. Mungkin Abu tak mampu memiliki kereta macam Ali, tapi dia mampu untuk naik pengangkutan awam yang disediakan oleh kerajaan hasil sumbangan cukai Ali. Dia mampu sekolahkan anak dia dengan yuran yang sangat rendah, even buku teks dapat percuma, bil api air sekolah tak perlu bayar, dan gaji guru pun dia tak perlu bayar. Sekarang ini kita nampak bantuan kerajaan sangat besar. Kita ada SARA. Kau dapat SARA tak itu? Okey, cakap terima kasih taxpayer. Terima kasih. Hari ini kita bangun, rasa aman tak? Aman. Sebab apa? Dijaga dengan baik. Nak menjaga negara dengan baik, kita mesti ada sistem pertahanan yang baik. And mesti kena ada manpower. Manpower kita adalah pasukan keselamatan lah. Siapa yang bayar mereka ni? Kau bayar bulan-bulan ke dia? So for those yang ada anak hantar sekolah kerajaan, cuba balik tu renung fikir, siapa bayar gaji cikgu? Bulan-bulan ke? Yuran PIBG pun lihat nak bayar kan? Apatah lagi nak bayar gaji cikgu, betul tak? Yuran